Angsa nak pergi hiking dekat Lubuk Batu, Ulu Terengganu. Nipu. Bukan Ulu Terengganu. Kita kat mana? Tak tahulah. Lubuk Batu. Dekat Aceh. Dekat dengan Aceh. Hai. So, kita sekarang kat Lubuk Batu. Dia track dia sama dengan Bukit Bau. Jalan berturak. So, anda tahu saya tidak suka trek macam ni. Sekarang pukul 12.30. Dah sampai puncak ni. Penat gila. Sebab jalan dia memang fully trek. Fully gini. So, penat sangat-sangat. Jauh. Kita nak pergi naik tu. Sekarang kita dekat sangat penat. Tapi kalau saya mau nak ke Duriang tau. Saya mau nak ke Duriang kerana gini ni kebun duriang. Mau dapat orang-orang, saya mau ajar. Duriang saya bawa nak beli, aku nak beli. Saya beli je. Orang Terengganu kat sini murah-murah. Hati belaka. Tengok atas tu, penuh duriang. Lagi duriang belaka mesti branded. Ada ini dia duriang. Duriang sih. Duriang. Kakak apa? Dapat duriang free. Agak penat lah kalau dok ambil betul. Jalan ni jalan untuk menara ni tau. Jalan. Jalan lama kat mana tu? Kuat kan? Apa baik ke? Sisi baik ke? Nampak tak? Dari sejauh-jauh alam. Hai semua. So, tak pernah dibawa orang kedua hiking. Tapi dia buat oleh keluarga kita. Ni saya dapat daripada abang yang bawah dia bagi. Nak sampai dah. Bukan nak sampai dah, sampai. Okay. Dalam 20 meter depan. Okay. Kita makan kat jauh. Benda apa? Benda? Pucuk. Asam pucuk buah belugo. Dah. Pucuk asam gelugo. Buah asam belugo. Buah asam gelugo ni pucuk dia. Lubuk Batu is dah.